Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah sampai ke separuh perjalanan Ramadan dan juga separuh perjalanan siri warisan Adam, yang mana kita menelusuri kisah Adam alaihissalam sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al-Quran dan bagaimana Nabi SAW ceritakan kita daripada hadis-hadis yang kuat. Jadi kalau kita lihat setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Adam alaihissalam ilmu yang kita bincangkan beberapa episod sebelum ini tentang bahasanya, tentang nama-nama zuriat keturunannya, tentang nama semua benda dan bagaimana ilmu berkembang. Dan menarik kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah ingin mempersembahkan di hadapan para malaikat kehebatan Adam setelah Adam alaihissalam diajarkan semua ilmu tersebut. Dia bukan sekadar Allah ajarkan kemudian Allah suruh para malaikat sujud kepada Adam, tapi Allah buat presentation. Allah persembahkan dengan mencabar para malaikat untuk melakukan hal yang menandingi kebolehan ataupun keupayaan Adam alaihissalam. Dan kita lihat itu dalam ayat yang ke-31. Kita masih di ayat yang ke-31 daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa 'allama Adama asma'a kullaha thumma 'aradahum. Kemudian ditunjukkan kepada para malaikat, thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan Allah kata kepada para malaikat, terangkanlah kepada aku nama benda-benda ni. Kan? Anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kalau kamu betul-betul benar dengan argumen kamu tadi. Kalau kamu betul-betul tahu, kerana Allah kata inni a'lamu ma la ta'lamun dalam ayat sebelumnya ketika menjawab sangkaan para malaikat bahawa anak Adam akan buat kerosakan, Allah kini bertanya balik kepada malaikat, cuba, boleh kamu namakan perkara-perkara ini kalau kamu ni mengetahui, kamu benar. Dan beberapa manfaat yang penting kita lihat dibincangkan oleh para ilmuwan adalah apa yang diajarkan kepada Adam alaihissalam, kerana nanti kita akan lihat ayat yang ke-32 apabila para malaikat respon bagi tahu kami tidak ada ilmu melainkan apa yang diajarkan kepada kami, dan mereka tidak dapat menandingi keupayaan dan kebolehan Adam untuk menamakan benda-benda yang Allah suruh namakan. So, sebagian ulama menyebut bahawa daripada sini kita boleh sebut bahawa ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam tidak dimiliki oleh para malaikat. Maksudnya Adam alaihissalam dan kita semua zuriat keturunannya, anak-anak Adam ini, kita ada ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Malaikat ciptaan yang agung, yang besar, yang hebat, diciptakan daripada cahaya dan sentiasa berada dalam sekeliling kita ni. Sedang kita bercakap melalui mic dan kamera ini pun para malaikat berada. Moga-moga ini semua dikira sebagai majlis ilmu dan para malaikat datang dan menaungi kita semua. Kita sayang para malaikat, kita beriman dengan malaikat. Para ulama sebut ada ilmu yang diajarkan kepada Adam AS tidak ada pada para malaikat. Dan yang kedua, para ulama juga menyebut bahawa dalam konteks ini keupayaan berbicara dan komunikasi yang ada pada Adam AS jauh menandingi kebolehan berkomunikasi yang ada pada malaikat. Dan misalnya Profesor Quraish dalam tafsirnya menyebut kalau tak kerana rasa kurang hormat terhadap malaikat, dia kata dia boleh gambarkan malaikat ini seperti robot yang diprogramkan hanya mengetahui dan melakukan hal-hal yang telah diprogramkan, dan malaikat tidak melebihi itu. Sebab itu malaikat tidak melanggar perintah Allah pun. Mereka melakukan apa yang diarahkan kepada mereka, apa yang diperintahkan kepada mereka. Kalau A, kalau B, B. Mereka tidak ada choice, mereka tidak ada pilihan untuk tidak berbuat ataupun melanggar perintah atau suruhan Allah SWT. Jadi dalam konteks itu turut dikembangkan bahawa keterbatasan komunikasi dan perkembangan keupayaan berbicara yang ada pada para malaikat itu terbatas terhad berbanding manusia. Manusia boleh berkembang. Tadi kita sebutkan sebelum ini tentang bahasanya, dialeknya. Dan bukan hanya itu, bayangkan manusia berkembang hanya bukan bercakap secara oral, secara verbal begini, kita juga memindahkan keupayaan berbicara itu ke atas kertas dengan pena.
Apabila pen itu ditulis, ia seolah-olah captures the word, menangkap perkataan, menyimpan perkataan tersebut dan boleh dibawa ke waktu, masa yang berbeza sama sekali dengan waktu dan masa dan tempat yang kita hidup. Apa yang kita tulis hari ini boleh jadi satu buku yang kita jual. Kita mungkin mati selang beberapa tahun, buku itu terus dicetak dan dijual di banyak negara, seperti mana kitab-kitab para ulama yang kita manfaatkan hari ini, tafsirnya, kitab-kitab sirahnya, fiqhnya, aqidahnya, semua ini seolah-olah para ulama sedang berbicara dengan kita ni. Bila kita baca kitab mereka, kita sedang seolah-olah menonton video mereka berbicara dengan kita. So maksudnya manusia boleh berkembang, berfikir macam mana nak jadikan ilmu ini melangkaui masa tempat dia hidup. Subhanallah. Cuba fikir sekejap. Bahkan sebelum daripada tulisan yang kita faham hari ini, tulisan dalam bentuk ni, kalau kita baca tentang Egyptology, orang kaji tentang ukiran pada batu kan, ada gambar Firaun, ada lukisan-lukisan yang, dan mereka ada satu bidang khas yang decode apa sebenarnya komunikasi di sebalik simbol-simbol ini. Apa komunikasi, apa instruction yang ada di sebalik bentuk-bentuk tertentu. Dan bahkan kita sebutkan tulisan tadi, bahasa dah berbeza dah. Manusia bahkan boleh berkembang dengan tulisan pun yang berbeza-beza. Tulisan Jawinya, tulisan Arab kan, tulisan huruf-huruf Arab. Kalau tengok tulisan Tamil, Mandarin, Jepun, Jerman dan segala tulisan-tulisan yang ada ni, yang kita tahu, setakat yang kita tahu ni, ia semua adalah keupayaan manusia berkomunikasi melampaui tempat dan zaman. Dan itu, keupayaan itu, sebahagian ulama menyebut tidak ada pada para malaikat. Dan ketika itulah apabila Allah cabar malaikat melakukan hal seperti Adam AS, mereka akan jawab dalam ayat yang seterusnya, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, yang kita akan bincangkan nanti. Dan yang ketiga, apabila Allah Subhanahu wa taala mempamerkan keupayaan luar biasa Adam AS, kita lihat bagaimana Adam AS dengan keupayaan berbahasa, menamakan benda dan mengembangkan ilmu. Ini adalah cara Allah bagi tahu dekat para malaikat, sebab itu Adam adalah khalifah, bukan kamu. Menjadi khalifah tidak cukup hanya dengan bertahmid, bertasbih dan mentakdiskan Allah. Itu sudah sangat tinggi, sangat besar kelebihan dan keutamaannya. Tetapi menjadi khalifah memerlukan ilmu ini, memerlukan keupayaan yang ada pada Adam untuk mentadbir, mengurus, mengembangkan bumi, menyusun masyarakat. Kan, kalau kita tengok satu negara ditadbir, satu bentuk kita kata kepimpinan, cuba bayangkan ada berapa bentuk ataupun berapa jenis kementerian dan bentuk-bentuk pentadbiran. Dan itu semua adalah bidang-bidang ilmu yang tersendiri. Kalau ilmu dalam bidang ekonomi dan keuangan, ada menteri keuangan, menteri ekonomi. Dalam pertanian dan agriculture misalnya, ada kementerian yang berkaitan, ada yang berkaitan dengan macam mana nak jaga keselamatan. Dan ilmu ini juga kita belajar daripada Adam AS. Tidak ada perkara yang kita sebut hari ini yang ni ilmu agama, ilmu yang Tuhan suka, yang lain ni ilmu bukan ilmu agama, Tuhan tak suka. Kan sebagian kata, Allah Ustaz, saya belajar accounting je, tak ada berkat lah, saya nak ingat saya kena ambil degree belajar ilmu agama. La ilaha illallah. Semua ilmu ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam AS, dan semua ilmu diperlukan untuk menuju Tuhan. Tak mungkin satu orang faham Quran hanya dengan ilmu bahasa Arab. Dia perlu faham ilmu mathematics untuk belajar mengira pelbagai benda. Hidup kita, salat kita, ibadah kita sangat bergantung dengan mathematics. Kiraan waktu, kiraan kiblat, arahnya dan sebagainya. Demikian juga ilmu astronomi, physics, kimia, semua biologi, semua ilmu-ilmu ini adalah dilihat secara sekaligus. Satu, kalau kita pergi ke kedai buku, bila kita tengok kan, ini rujukan agama, lepas tu dia ada sini self-help, kat sana dia kata ilmu undang-undang. Kita sebagai Muslim yang faham bagaimana Adam AS diciptakan dengan keupayaan yang luar biasa ni,
Kita bila begitu kita boleh lihat sebenarnya semua ilmu ini saling melengkapi dan saling dukung antara satu sama lain. Sebab tu orang yang menghargai aspek ini, dia akan tahu bahawa untuk mendapatkan jawapan yang tuntas kepada apa-apa permasalahan agama, dia mesti melibatkan agamawan dan juga ilmuwan daripada bidang yang berkaitan. Dia tidak boleh hanya agamawan, tidak boleh hanya ilmuwan dalam bidang tersebut semata-mata. Dia adalah gabung jalin. Kita lihat apa yang ada dalam Quran, dalam wahyu, dalam hadis-hadis Nabi, apa yang ada dalam teori-teori kajian manusia. Dan kemudian kita melihat bagaimana keduanya boleh dikahwinkan atau disinergikan supaya kita mendapat manfaat ilmu yang secara holistik. Dan itu keupayaan yang ada pada Adam AS, tidak ada pada para malaikat, yang menyebabkan Allah bagi tahu ini sebab kenapa Adam AS akan diangkat menjadi khalifah di atas muka bumi. Jadi maksudnya apa? Secara opposite-nya, secara balasnya, lawannya, datang ke bumi, kita tidak ada apa-apa appreciation, penghargaan terhadap ilmu, perkembangan ilmu, dan tidak cintakan ilmu. Kita seolah-olah tidak mengambil perhatian bahawa lesen kita nak jadi khalifah itu ada pada ilmu. Kalau lesen itu tidak kita ambil, kita tidak akan jadi khalifah yang menyelesaikan masalah. Bahkan kita akan jadi orang yang memperbanyakkan masalah. Jadi daripada peristiwa ini, daripada episod ini, kita belajar sama-sama, kita menghargai ilmu yang Allah muliakan Adam dan anak-anak Adam dengannya, dan jadikan ilmu itu kita gabung jalinkan antara ilmu wahyu yang turun daripada langit dan juga ilmu-ilmu yang berkembang dalam kajian pelbagai disiplin ilmu. Kita gabungkan, dan dengan itu kita menjadi orang yang menawarkan solusi dan bukan menjadi sebahagian daripada orang yang memperbanyakkan masalah. Selamat menjadi khalifah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.